Pada malam ini, Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Selangor kita seramai lebih kurang dalam 50 orang pegawai. Kita telah pergi membuat satu pemeriksaan operasi di kawasan Damansara, which is to be honest di Pelangi Square Damansara, persekitaran kebanyakannya mereka ni tadi bila kita masuk jam 10, kebanyakan mereka baru balik kerja. Kawasan ni seperti kita sedia maklum, mall adalah berhampiran, The Curve, Wan Utama. So kita sengaja tunggu jam 10 tu. Bila balik kita buat pemeriksaan lanjut. Di sini kita pergi kerana adanya aduan daripada penduduk, warga tempatan lah Tadi kita pergi ke kedai di depan ni pun ramai yang terima kasih kepada kita. Thank you, dia kata datang buat pemeriksaan kerana warga asing tu dah terlalu ramai. So macam contoh di blok yang ini saja kita buat pemeriksaan total dalam 200 orang dah kita buat pemeriksaan setakat ini daripada 200 tu kebanyakannya sebagai contoh ada yang tinggal lebih masa. Obviously disyakili melakukan kesalahan immigration di bawah section 15(1)C, tinggal lebih masa Dan kebanyakan di tangan saya pasport ni ada 3 dah ni. Kebanyakannya ada pasport, valid pasportnya, baru buat. Kadang-kadang bukan juga baru buat, ada yang dah buat 2 tahun dah pun. Dalamnya tak ada apa-apa cop, tak ada apa-apa pas yang sah untuk mereka bekerja, untuk mereka duduk pun tidak ada. Artinya macam tadi saya interview seorang warga Myanmar tu, katanya dia buat pasport tapi tak sempat nak balik, tapi tak sempat nak buat pasport baru. So definitely yang ini kita akan tahan. So daripada jumlah yang kita buat kiraan tadi, ada ramai 200 dari segi warga negara, saya perhatikan ramainya Myanmar, Nepal, Bangladesh, ada juga Filipina, dan surprisingly ada juga Papua New Guinea tadi. Kita buat komen dia sebagai student katanya tadi. Juga gagal mengumpulkan dokumen perjalanan dia yang sah lah seterusnya mereka ni akan kita bawa ke ibu pejabat, ibu negeri kita di Shah Alam untuk buat pemeriksaan lanjut. Ada soalan? Tuan, boleh jelaskan lagi apa maksudnya mereka ada pasport baru? Maknanya mereka buat pasport tu di Malaysia? Macam ni contoh Myanmar dia buat pasport ni bulan 9, bulan September 2023. Dia buat di Embassy Authority di Kuala Lumpur. Tapi bila kita semak pasport semuanya kosong, tak ada. Artinya masa sebelum ni dia dah sama ada kehilangan pasport ataupun masa tu pasportnya telah tamat tempoh. Dia sepatutnya bila dah tamat tempoh, kalau betul dia berada sini secara sah, boleh transfer endorsement tersebut daripada pasport yang lama, boleh alihkan ke pasport yang baru. Ini selama 2 tahun dia buat apa? Itu satu kesalahan, kita boleh syaki dia bawah 61C, kosong, tanpa memiliki pas kerja yang sah untuk bekerja di Malaysia. Walaupun ada pasport, tapi tak ada. Maksud tuan kosong tu maknanya kena ada cop ataupun stiker endorsement daripada kedutaan mereka lah, daripada immigration. Contohnya bekerja sebagai pembantu rumah, contohnya bekerja sebagai service sector, di mana kalau di mall-mall sebut tentulah dalam bidang perkhidmatan, di restoran, betul, sebagai cleaner, itu sepatutnya ada di dalam. Setakat ni semua pasport yang diperoleh di pihak tuan ni adakah asli, genuine, tapi tidak ada apa-apa endorsement di dalam. Itu contoh dia. Soalan lagi? Kebanyakan mereka ni bekerja sebagai apa? Kebanyakannya dalam service sector lah, di shopping mall berhampiran lah, cleaning, restoran, kafe, kebanyakannya. So hari ni memang nampak yang ni je lah. Mungkin MO terbaru ke atau macam mana? Kebanyakannya ada setengah tu mereka ni berselindung dengan kawan-kawan mereka yang memang valid. Ni kan dia tahu yang kawan-kawan dia lain ada pas yang sah. Daripada 10 mungkin 1-2 tu memang akan menumpang. Tak apa, immigration pun akan datang periksa, yang lain tu memang akan bebas pun. So macam ni lah kita dapat contoh dia. Faham Okey, soalan lain? Okey. Nanti detail yang numbers apa semua tu kita akan bagi. Kita juga ingin mengwar-warkan bahawa sekarang sedang berjalan program untuk penghantaran pulang warga asing parti ni, program repatriasi migran PRM dia sepatutnya boleh macam ni, kes-kes begini tinggal lebih masa ke apa, dia boleh serah diri je pun pergi ke mana-mana immigration kita. Contohnya kalau kita di Selangor, kita ada empat pejabat yang cawangan yang kita buat di Shah Alam, Kelana Jaya, Pelabuhan Kelang dan di Kajang. Datang buat bayaran 500 campur RM20 untuk special pass, boleh pulang tanpa mereka ditangkap, tanpa ditahan pun, cuma bawa tiket saja dengan bayaran. Itu namanya program tu. Setakat pukul 11 saya kata, berapa banyak pasport yang MO yang sama ini?
saya nanti kita bagilah figure tu. Kita bagi figure tu nanti yang pasport macam ni. Yang kosong macam ni. Setakat ni kita dapat ni 3 ni. 3 je. Saya bagikan contoh. Boleh? Boleh. Okey, terima kasih semua. Terima kasih.